sikit Waalaikumsalam. Arif, Mak Kasim, salam jumpa. Awal, okey. Semua dah sembahyang Jumaat lah, betul dah habis dah. Kami kat sini tak boleh sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Zuhur je lah kat rumah. Terima kasih Yazir, Faibul Melizat. Terima kasih, salam Jumaat semua. Hari ni kami bersiaran lewat sikit sebab kami tunggu habis Jumaat dulu baik tu hari kalau buat sebelum Jumaat ramai yang kata Allah saya nak pergi sembahyang Jumaat dah tak sempat tengok lah. Jadi kita start lewat, kita start lepas Jumaat. Ini pun dah lewat ni. Okey hari ni hari Jumaat. Kenapa dek? Okey. Hai. Ni anak-anak saya, puteri Ana Kisha, putera Muhammad Darwish. Hari ni hari apa? Friday, Jumaat. Okay, salam Jumaat. Pada yang telah menggunakan salam Jumaat, syukurlah, untunglah anda pergi salam Jumaat. Covid ni memang susah nak sekolah Jumaat. Pertama-tama hari yang zon merah saya kata. Apa? Friday pergi solat tak? Friday pergi solat. Di sekolah? Friday hari ni tak sekolah lah. Kena cuti. Kerja sekolah yang banyak ni tak sempat buat ke? Baru buat itu hari sikit dah datang kerja sekolah baru. Siapa sini yang apa yalah tak sempat nak buat kerja sekolah kan? Buat live sempat je sekolah tak sempat nak buat. Ada seorang cakap itu ke? Ya live lain. Kerja sekolah lain. Kerja sekolah kita nak tengok mood dia. Mana dia mood nak buat. Datang mood dia okey dia buat. Main mood dia tak elok lah. Kita suruh buat pun dia lah flow. Okay hari ni dia kata sama hari jadi ayah cakap apa? Cakap apa kalau hari jadi cakap apa? Kalau cakap, orang cakap sama hari jadi yang cakap apa? Terima kasih lah. Terima kasih wish saya birthday. Pada Pak Lang apa? Pak Lang apa kata? Pak Langman Okey, nyanyi sikit ya. Kuat sikit. Tengok sana. Okey, lagu lain. Lagu apa ni? Pak Laman, ya betul. Pak Laman cakap Laman jadi. Kek. Yeay. Dapat kek. Siapa bagi kek tu? Pak Laman lah bagi. Pak Laman buka sebiji. Anak penyanyi kalau menyanyi. Saya sebenarnya tak berapa menggalakkan lagi lah dia menyanyi. Sebab dia pun darjah 1 kan. Tak ada langsung ajar dia buat tak tahu je. Tak ada ajar dia nyanyi apa-apa. Tapi dia kadang dia boleh sendiri. Buat macam mana kadang dia tengok bapak dia kerja kan. Lagu lain? Lagu apa pandai nyanyi ke? Nyanyi kat angka-angka ni semua. Kalau lagu apa? Lagu Jacinta pandai? Kat mana? Okey, kalau mengintai silaku deh. Macam mana? Sikit. Okey, sebelum tiada kamar. Dia malu-malu lagi tapi tak apa. Kena ada juga sifat malu tu kalau. Tapi itulah, setengah orang kalau anak bapak dia penyanyi, anak dia kadang dia bukan mana tak malu, dia kurang malu sikit, dia berani. Dia malas, dia berani dengan orang. Dia buat live semalam anak karaoke agaknya lagi nak live. Yalah. Itulah dia. Yang macam dia tulis apa tu? Mana tak tumpahnya lauk kalau tak kena nasi. Kakak Liliana Z. Wana Amiza. Siapa tu? Ni member jadi semua. Ni Uncle Azman ada. Uncle Azman. Ni yang dekat kedai tu, dengkil tu kat dengan Balin punya kedai. Dia cakap selamat jadi. Cakap apa? Dia cakap kaya selamat jadi puteri Dia Kissalam.
Dia anak dia. Elah lupa pula. Awak ni lah Anak angka dia yang main dekat kedai. Oh, sihat dia. Sama hadir di Kuala Kurau, Perak. Oh, Kuala Kurau, Perak, Kuala Kurau yang ni ke? Yang ada terian banyak tu ke? Sedap. Okey. Okey, hari ni cakap kita nak masak laksa kan? Okey, bye-bye. Bye-bye. Okey, hari ni kami nak masak laksa ya. Kalau ikutkan, kita dah siap dah pun bahan-bahannya. Tadi dah potong pun bawang dah, potong dah apa nanas sikit dah, blend dah pun, dah siap dah pun. Cuma sekali proses terakhir, laksa pun kita dah rebus dah. Dah jadi pun laksa dia, kita dah laksa dia. Lepas kita dah buat apa ni sebenarnya? Sudah berkuah je. Okey, laksa memang kita tu nak ajar memang laksa memang dah siap dah pun, kita dah buat dah tu dalam tu. Saya balik kampung kat Kedah. Oh, okey, salah orang Kedah ni. Untunglah balik kampung. Okey, Yazir Muhammad, bos aku kembali ke hatinya. Okey, insyaAllah. Sekejap lagi. Okey, laksa kita dah rebus. Sekarang kita nak buat kuahnya. Okey. Silakan Jana. Siapa yang suka datang rumah saya di waktu raya ataupun raya lah, especially saya akan buat laksa. Hari ni saya buat laksa Chinese style, di mana saya suka pupur dia punya nenat. Nenat tapi saya buat sebungkui je. Bila sebungkui saya gunakan satu tin satu tin sardin. Setengah orang dia ini cara saya. Kalau saya lebih rajin, saya akan gunakan ikan kembung atau ikan temenung, di blend, dimasak, di blend apa semua. Lepas tu kita baru perisi dia punya tulang. Tapi saya nak tunjuk kat hampa semua, ini laksa yang paling senang untuk Laksa orang. paling senang nak buat. Paling senang yang nak buat, dan orang pun suka ala-ala Chinese style punya laksa. Macam laksa asal-asal kan, aku tahu kalau Saya lebih suka buat laksa Penang. asal laksa Penang kan kita kenal banyak laksa Chinese style kan. Ni saya dah blendkan nenat setengah biji. Kalau untuk satu bungkus punya nenat, satu bungkus dia punya laksa. Okey, jadi sini nanas, Ini bawang dah di blend kan? Blend together, masukkan dalam tu. Kita masukkan ke dalam ni Masukkan je. Kita akan bismillahirrahmanirrahim. Oh, bunyi. Oh. Ini nak buat kuah dia. Okey. Okey, saya buat dekat sikit ya, saudara-saudara perempuan. Kita boleh tengok. Nanti kita nyanyi-nyanyi. Kita tengok laksa dulu. Oh, kejadian laksanya. Sebab orang tanya macam mana lah nak buat laksa yang jenis Chinese style ni, yang sardin ketul-ketul yang kat atas ni semua kan. Macam ni sebenarnya. Dan sebenarnya lepas tu apa blend juga dengan cabai ya. Cabai ni apa campur ni, cabai kecil ni, cabai besar ni ataupun cabai kering apa campur, and jadinya begini cabai dia dah giling-giling. Kalau rajin apa giling lah, kalau tak rajin macam saya ni apa blend. Betul nak giling time ni. Tak lah. Ini untuk kita buat untuk sebungkus punya laksa. Bila sebungkus kita gunakan satu tin sardin tin. Campurkan cabai semua masuk sekali. Asal laksa Penang ni dia kicknya sebab dia masam sedap. Setengah orang dia suka berbelacan macam saya. Kalau Penang saya tak berbelacan tapi depend masing-masing. Sebab saya asma sama kata hidung. Dan saya tak letakkan bunga katan saya hias dia dekat atas dia. Sebab tu saya cakap kalau saya laksa saya akan buat sendiri. Untuk menjaga hampa buatlah. Sebab untuk hampa yang tak ada asma, hampa boleh bubuh bunga katan sekali. Untuk orang yang ada asma, jangan bubuh katan sekali sebab dia sejuk. Okay, kita pasang ni lampu amboi. Okay, saya dah siap-siap semua sebab saya rasa saya nak bawa laksa ni pergi rumah mama saya. Kalau anak Man nak ikut sekali boleh, kita hantar balik. Sebab hari ni saya nak buat birthday ayahan adik, macam tu lah.
lah ceritanya nak pergi ambil kek dekat Seri Kembangan pukul 6 nanti. Sebelum tu saya pergi kedai dululah dekat Jiman Corner, dekat Median Niaga Dengkil, di mana Nabos buka dekat sana, dan kita ada western food apa semua tu lah. Lepas tu hampa masukkan Nampak. ikan sardin. Nampak saya dekatkan lagi. Oh dia. Buka weh. Kat. Tu je, kuah laksa sedap. Duduk sebatu, duduk bau lagi, padu bahang. Apa tu? Apple ada. Yes. Wah, sedapnya Rosha Ismail, ya. Okey. Bukan saya nak puji, tapi hari ni kalau macam kita nak makan hari ni lah kan. Semalam kita dah kena buat kuah laksa dah. Kalau tidak dia kalau kita baru buat hari ni nak makan, dia kurang dia punya contoh. Dia dah ada COD dah. Siapa nak COD tu? Saya duk Siapa minat? Kalau minat kita boleh lah buat laksa, tapi penatlah sikit. Kalau sebab saya seorang yang nak kena masak kan. Tadi saya suruh Izzat masak apa? Persi tak ada apa? Potongkan nanas sebab tangan saya belah kanan tak baik lagi kan. Dia duduk nak guna banyak belah kiri. Tapi dia ada skill lagi. Jadi kepada hampa nak buat laksa Penang style Ziana, hampa boleh share. Dan saya memang tak kena ikut imut. Tapi biasanya kalau saya buat laksa Penang tuan-tuan dan puan-puan, biasanya saya tak guna laksa ni yang kebun-kebun, tak cantik laksa saya. Kecuali kalau saya buat laksa utara, laksa telur sebiji, laksa sotong, laksa lok sebiji, laksa ikan sekok, baru saya guna laksa jenis laksa beras ni. Tapi kalau hampa nak buat laksa jenis Penang, hampa jangan makan laksa lagu ni. Laksa kecil. Saya biasa buat laksa siam ya, laksa jenis Sarawak. Saya biasa, dan ini hari ni saya nak tunjukkan hampa laksa Penang. Dia laksa Penang, dia ketui-ketui, dia punya apa? Dia punya what we call ikan sardin yang ketui-ketui tu. Ya Allah, sedap banget. Tu dia, saya tunjuk tangan saya yang buruk ni. Tak apa, kita bagi dia masak dulu. Woi, memang hampa terangkat weh. Kalau siapa yang biasa makan laksa saya, memang dia orang kata, "Kak, tolong buat laksa lagi untuk kami." Ipa kata lah kan. Macam saya tak suka pedas sangat, tapi hari ni saya bagi pedas lah. Saya tahu tak adalah pedas, okey lah kan. Ada juga laksa jenis Penang, mereka makan dengan pelam rangup. Yang belah saya biasa makan laksa tu. Saya buat sendiri dan juga saya pergi makan dekat kedai IOI. Dan sebelum tu saya nak tunjuk hari ni saya pakai apron apa? Payung satu sebelum terlewat. Tak nak mamat nyanyi, nak Abang Izzat nyanyi. Okey, tak apa, lagi. Saya nak habaq kat hampa semua bahawasanya saya pakai apron makeup saya di mana saya belajar makeup dulu. Jadi kalau hampa tengok bila saya sentiasa makeup, bila live dengan anda simple makeup, saya memang boleh makeup. Itu kerja saya sebelum kahwin. Dah lah ni tak sempat nak makeup, tak sempat nak facial sendiri. Semua tu saya boleh buat sebenarnya, cuma masa saya lebih suka masak ni cepat tau. Nak make up orang ni dia kena sabar. Baik, kita masaklah, senang. Kita masaklah nah. Kita masak. Laksa ni sangat mudah. Yang merumitkan sebenarnya hampa ialah dia punya tu nak buang, nak paisi apa, nak potong bawang, nak potong timun, nak potong kantan, nak tabuk-tabuk deko-deko dia lah, cabai ya. Telur dia, temek ni dia punya neneh dia. Satu lagi, kalau hampa yang suka makan ni, jangan buang lah makan Hogap. Keras. Dulu saya berniaga buat rabuk, arwah lah kedai kat wan saya. Kerja saya kena buat rabuk buah. Buah tu senang je. Jangan buah apa tau? Nanah, tomato, nanah, bawang. Lepas tu sos tomato, sos cili, gula, garam sikit. Apa gue lah. Tak hendak.
Yang bagi oren tu apa? Lagu ketahanan hati mati. 5 aksara. Mesti tidak mengikuti perkembangan lagu-lagu yang Izzat pernah buat untuk lagu-lagu ketuhanan. Hadizul. Hadizul buat lagu ketuhanan. Saya banyak kali buat lagu ketuhanan. Kalau anda tahu belum ni, anda dah tengok ni. Ni Yaya kat Penang tu. Kalau Hadizul nak tahu sebelum ni ada banyak lagu ketuhanan daripada saya. Lepas ni akan keluar satu lagu ketuhanan enggak, saya dengan kumpulan nasyid simfoni. InsyaAllah akan keluar lepas ni. 5 aksara semua tu ketuhanan lah tu. 5 aksara, hati mati. Yang baru ni nanti leka ketuhanan juga sebenarnya. Cuma bagi dia orang ketuhanan ni look like dia macam nasyidnya style lah sebenarnya. Mungkin dia orang beranggapan begitu. Tapi lirik yang matang, lirik yang berkaitan ke arah kebaikan, kalau anda tengok, anda baca, mesti anda ini motif ketahanan. Okay guys, hampa tengok dia punya laksa. Yeah, orang Singapura, saya baru nikah dengan orang. Oh, selamat pengantin. 10 hari bulan 10. Macam apa mana? Anak saya Penang. Saya orang Singapura, saya baru nikah orang Penang. Oh, selamat pengantin baru. Yes. Wow, Tini. Okey, alhamdulillah. Memang siapa yang tengok hari ni saya buat special untuk bagi orang makan sebenarnya. Saya nak bagi. Saya buat sebungkui je sebab saya ada apa? Ya, terima kasih Syara Yazir Muhammad 2 10 bulan 10. Anak saya pun riau dah hampa. Bila aku masak hampa riau. Tengok. Wow. Tengok tu, cantik kejadiannya. Yang penting nanti kita pergi cedok. Alhamdulillah Widi. Mai Widi mai nak makan laksa lah ni pun boleh. Rumah kita dekat je Widi. Okey sana. Ya, leka di dalam drama Ryan Arayan. Kami pun tak berkesempatan lagi nak tengok. Cerita tengok orang tu lah rumah sepupu. Apa rumah adik saya dekat Seri Kembangan tu. Tengok cerita rumah dia. Okey apa? Yang penting resepi saya ni. Ya, biasalah adik tu manja, bergaduh, seorang suka mengacau si adik tu. Si kakak Yayangnya suka kacau. Okay, yang pentingnya hampa kena bubuh serai. Serai nah, laksa hampa ni, serai. Laksa Penang style saya. Walaupun saya bukan orang Penang, tapi saya orang Kedah, orang Bali nah. Siapa orang Bali? Saya tak malu nak kata saya beranak kat Bali, beranak kat Kupang. Memang saya orang Bali. Lagu tu buat apa kita nak malu? Setengah orang, ya Allah, aku beranak kat kampung Ulu mana ni? Tak tahu lah, tak tahu deh, dia pada kat rumah kat mana ni? Sat sampai ni, intas Safina Sisa. Alhamdulillah. Okey, lepas tu hampa masuk. Macam mana Izzat masuk kan? Okey, sebab kita dah tengok dia. Color ni dah menarik, dah naik dah punya color. Tak nampak muka. Okey, kita masukkan ni. Bahan dia daun. Daun apa ni? Daun apa ni? Kesum kan? Tak ada tempat tu daun apa? Daun apa ni? Daun apa ni? Daun purut. Daun ketum. Daun ketum. Daun apa ni? Agak-agak lah daun ketum. Daun apa kesum? Apa dia? Bukan. Apa daun apa ni? Selalu kita maksa laksa guna apa? Daun kesum lah. Betul? Okey, daun kesum. Apa ya? Orang tak apa ni? Limau. Limau jangan masuk lagi. Limau belum masuk lagi. Ya Allah. Baik, dia tak masuk limau. Dia semua masuk, semua dia masuk ya. Masuk tu je, daun tu je. Okey. Tak apa.
Kau masuk kau. Kita masuk. Kau dengar asam keping masuk dah. Sebaik saya tak masuk sekali limau tadi. Tak apa, biar je. Dia suruh masuk semua kan. Yeah, kita masukkan daun. Ini cara laksa Penang yang paling mudah menurut saya nak habak kapas. Dan saya jenis tak kena kuih ilmu dan nak habak kapas. Kalau kena kuih ilmu kan rugi. Saya ada setengah orang kan. Dulu masa kawan-kawan chef saya di hotel, dia bagi sipi-sipi je. Okey. Setengah orang. Cabai masuk. Tak yalah, itu kena potong Tu asam keping. Daun gosong masuk, asam keping masuk semua. Masuk. Dia kan asam Penang. Jangan buanglah air dia tu. Asam keping? Masuk dia punya asam keping je. Asam keping ni nanti bila dia dah lembut, sedap pun kalau kita makan. Saya suka betul. Pepak dia. Kalau nak makan asam cai kol asam, saya asam keping ni. Gigit. Asam laksa Penang Okey. Ni style saya. Ni we call asam laksa. Asam laksa Apa Penang. ni? Lepas tu dia punya kasar di ketul-ketul tu kat atas. Saya akan cabai ya. Hampa makan dengan pelam. Raya rambut lagi. Daun ketum tu dia ada pak. Oh, tiba. Oh, dia macam mami lah tu. Okay, kita kacau dulu apa? Senduk dia bukan senduk yang ni Aduh. Lawak pergi gunting ke bahagian bawah, bahagian ni susah nak hitung lah. Boleh petik air. Bubur chicken stock sikit. Ya, dia. Garam. Ada ke yang menengok? Ada ke yang share? Ada ke? Ada ke kawan-kawan saya, kawan-kawan Izzat, kawan-kawan Rania, kawan-kawan semua? Ya, kita tengok dulu. Ini dah makan lah. Memang sebut tadi saya buat nasi goreng kampung, bubur kangkung lepas tu saya buat burger hotdog lah. Macam tu ceritanya. Kita kacau. Dia sedap tu bau ni. Selagi tak bau wangi tak sedap lah, kan? Gelap sikit. Dan sambil tu korang potong lah macam saya potong ni potong. Kita isi dia punya telur dulu. Potong lah. Okey ke semua? Kuah dia dah naik dah. Wah, warna pun cantik laksa kita merah berau tu. Ini nak kena angkat ni. Ya. Sebungkus laksa untuk sebungkus payung. Nak angkat ni.
Tapi kalau kita masak laksa di semalam, ya Allah subhanallah, dia punya pekat tu sedap gila dah ya Allah. Woi, subhanallah. Rezeki dia hari Jumaat, subhanallah, sedapnya. Laksa ikan sekor ni, tapi kita buat asam laksa Penang style marina. Dia bodoh pudina. Macam saya suka style macam tu, style Cina saya suka. Tak asam lah. Hamba tengok tu kejadian. Mai hantar kat rumah sikit. InsyaAllah kalau hampa nak, saya boleh niaga. Dia pun ada, biasalah sepupu sepapat jiran-jiran ni, kau buat laksa pula, kau buat laksa pula. Itulah kalau saya nak buat laksa kat rumah, buat delivery, maksudnya saya kena panggil seorang untuk tolong saya bersiang. Buat laksa dia senang, tapi nak bersiang tu, sebab kalau setakat 50 bungkus tu saya boleh buat seorang. Kalau berlambak kalau hampa, saya nak ambil apa tadi pun dah. Ramai ke yang tengok? Ramai ke? Oh, ramai juga. Dah buka order kan? Tak tahulah kalau buka order kau nak beli ke tak. Kalau kakak saya abang duduk nampak muka, bila abang duduk sini tak nampak muka Faktor ketinggian je, faktor ketinggian. Okey. Terima kasih semua yang masih lagi menyaksikan live ni. Okey. Laksa kita. Nampak tu kejadian dia. Ai ya Allah. Saya masukkan gula dah. Gula gabungnya. Gula gabung Lepas tu saya biasalah saya akan makan kek. Macam tu. Yang ni masuk kat mulut saya. Windy nak jadi agent ke? Kalau buat banyak. Kalau ada orang nak. Jom tak makan gula gabung kan? Kalau Windy ada kat rumah lah ni, memang kakak dia minta makan sama cakap. So Izzat angkat pergi tak kat land. Nak kena rebus balik telur ni sebab ada yang saya masak sat je tu. Tu kejauh lah nak. Buat tu. Work from home. Ini dekat rumah ke? Oh, kalau macam tu kita bolehlah buat laksa, asam laksa Penang. Kalau ada orang ada, baru kakak buat. Kan? Boleh macam tu. Kita kan work from home juga. Saya pun work from home, tapi petang saya pergi kedai, buka kedai di Dengkil. Dekat Nilai tak boleh pergi dah. Hampir siang kami tahu. Kak Dina lagi sedih sebab apa? Napos Burger buka pukul 6, pukul 8 dah kena tutup. Tu kalau kat kedai. Tapi kalau delivery insya-Allah. Okey, nak ambil apa? Ni tak dekat. Ni. Tak kasar. Apa kejadian laksa dia? Panas. Panas. Letak. Kalau laksa saja letak. Tak apa-apa saya. Okey, orang dia nak. Hai, duduk kat ni.
Okey, kalau Zana pergi menjawab. Belum tunduk pula. Jawab telefon. Okey, saya nak baca apa komen-komen yang ada ini. Ya kak, work from home. Okey, favorite saya bah adu-dudu. Main hantar ke rumah sikit. Okey, rasa abang dia warnanya kuning. Oh, rasa abang warna kuning sedap tu. Alright. Daun ketum. Ha ha ha. Saya like share perbezaan lepas rasa banjir lah satu. Dalam mengulur api jangan kata api cekip menjadilah. Okey. Saya belanja sikit lah Sikit? Jangan. No. At my stuff. Because my stuff. Mana ada slime? Okey. Sebelum nunggu kejadian laksa kita siap. Lagu apa Kau telah membuka pintu hatiku. Kau kuimpikan di setiap waktu. Renungan matamu menusuk kalbu. Aku terpaku. Ini lagu ciptaan saya sendiri tau. Yang terkandung dalam album first exist dengan saya. Dia monoberapi dalam kenangan. Hanya di rindu yang lama dah tak buat lagu-lagu macam ni. Okey, Ziana dah cakap telefon. Jadi kita sembang-sembang dengan saya. Okey, saya akan nyanyi lagu dalam kenangan dan saya singkat Faizal. Oh, terima kasih Yazid Muhammad. Okey, kita menanti Okey, kejadian laksa ni kita sambung kepada Ziana. Alright. Oh. Nyanyi lagu. Food Panda call. Okey. Sekejap ya, lepas tu cikgu suruh submit pula apa buku sekolah Yayang sebelum pukul 10 ni, isi tempat kosong tu. Letih dah. Okay, tak apa pun. Selagi ada orang call saya lagi. Dan kami ada buat nak post nilai Food Panda ya. Dinilai dan juga didengkir baru dapat device. Jadi mereka call saya lah Tengok tu, cantik kan kejadian laksa saya ni. Wow, memang nampak sangat. Ini boleh buat lantar lah ya. Ha? Boleh lantar. Ya ke? Itu boleh lah. Oh. Tengok mesej.
Saya nak tanya apa kerja tak sempat buat, abang buat. Abang cakap abang buat bahasa Melayu sini, abang tak sempat buat lagi apa bahasa Arab. Itu macam kata sebab saya tak berapa pandai dalam bahasa Arab. Sebab dia bahasa Arab tu dia harimau disebut dalam bahasa Arab. Kenapa cakap dia? Sebab harimau Arab. Izzat kalau cakap aku Faktor usia, faktor gigi ya. suruh pergi cabut gigi habis tak mah. Lepas tu gigi basuh semua. Saya pun lupa belah kiri ni. Dia selalu macam tu lah kalau hari tengok dia komplain lah. Kalau tengok dia sayang. Memang. Dia komplain lah aku cakap. Komplain. Dia tak tahu kita gigi pun lubang lah ni. Bi nak angkat tu. Mama, maju lah. Mainlah angkat. Maju, angkat sendiri. Aduh, bola bekas siap-siap tu. Angkat sendiri, maju. Alah, mak bekas dah tu pula. Adalah tu, saya punya rice cooker jatuh. Angkat apa? Ni laksa. Bola bekas. Angkat apa? Bekas pun. Kena basuh ni. Okey. Masa tak cukup kita punya sinki ni masa tikit sangat. Boleh je bagi kita tahu selera yang kalau dia sebab ni yang kita fikir dah. Okey, nak buat tak salah. Ni tuang air dalam tu. Kena ambil ni lah sekejap. Ambil kain yang sikit. Boleh guna tu pun boleh sebenarnya. Tapi ambil ujung. Okey. Boleh tak tu? Mai satu lagi. Satu kain ni. Oh, masuk dalam ni. Nak angkat Masa abang buat. Boleh saya tahu macam buat rasa ni jenuh. Makan sedap. Alah, tak buat dah. Hmm. Okey dah. Itulah tahu kadang-kadang main order. Macam Bu pun ni lah kuat ni ayah tak nak. Biar tak apa tak bu je. Saya tumpah dah. Tak apa biar tu apa. Sebab dia tu kita tak nak tak apa. Dia kalau nak buat niaga dia payuk besar, semua kena besar. Ini cinonet dia payuk. Nak buat makan tak ada, saya tak ada payuk besar kan. Laksa sedap. Kita buat mi kuah, mi kari, mi apa semua sedap kalau kita berniaga. Cuma nak perisi, nak buat kerja seorang tu dia renyah lah. Dia renyah sebab kita nak potong. Kita lah nak bersiam, kita lah nak masak, kita lah nak potong, kita lah buat sale, kita lah marketing. Habis tu, macam mana? Okay, tak apa. Kita bola bekas siap-siap lagi kita hantar pergi makan ramai-ramai nah. Okey, dah pun kita close kat rasa ni. Kita dah buang air dia. Sekarang kita mula bekas. Mana? Tutup lah. Buat. Cukup banyak ni ya. Cuci sikit. Okey, Izzat dah bubur dalam. Sekejap ni aku pandang call saya lagi Izzat. Ya, nak masuk dalam bekas. Sorry. Mai boleh pegang mai.
Okay, Food Panda call Riana sebab apa, kita ada apa, dah buat Food Panda untuk kita punya Nabos Burger delivery. Jadi pada siapa nak order Nabos Burger, Food Panda ada Nabos Burger kan, boleh order. Okay, weh, mai sikit pegat. Kalau dekat aku bagi dekat. Kalau hal tak cukup ni, kau rasa banyak ni. Okay, kita kembali ke posisi yang awal Oish. Ai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Weh, tak boleh. Food Panda tu kita kena layan sebab dia nak tolong delivery kita. Jangan dia sibuk. Okey, terima kasih yang masih menyaksikan rancangan ni. Terima kasih Arif apa tu? Awak dia gelak tu. Arif pamit kenapa gelak tu? Cantik, layan. Okey, rasa saya dah masukkan dalam bekas. Kuah pun hampir nak siap. Tapi sebenarnya bagi saya kan, kuah laksa ni dia kalau sedap, kuah yang macam kuah yang lama-lama tu, macam contoh hari ni kita buat kuah tu, besok kita makan bau sedap. Saya suka kuah-kuah yang dia simpan lama sikit. Macam kuah dia buat hari ni, besok makan bau sedap. Saya suka macam tu. Sebab kuah laksa ni kalau pandai simpan, dia tahan lama Okey, yang ni dah kita isi. Lepas ni nak buat apa pula tak tahu. Saya mungkin dia nak potong telur bagi cantik-cantik, potong bawang, potong timun, apa lagi untuk banyak makanan yang kita isi untuk laksa tu lah. Ada makanan-makanan akan campurkan untuk laksa lah. Ada timun, ada nenas, ada bawang, ada telur. Okey, mungkin itulah cara seterusnya yang buat untuk nak siapkan laksa ni. Itu je saya rasa. Rasa benda lain dah habis lah. Kuah dah settle lah ni kan. Kuah settle lah ya. Kuah dah cantik dah ni. Kuah pun dah tengok mula-mula tadi kan. Jadi saya rasa tak ada apa lagi kot. Itu je lagi. Aku telur balik. Tadi macam ni. Apa boleh. Okey, Ibadah okey. Dia nak ajar guna device. Okey. Okey, jadi Zana nak buat apa sekarang? Dia nak rebus telur lagi Sebab telur dia tadi ada yang belum betul-betul masak. Dia jadi telur separuh masak. Telur separuh masak. Okay, kita nak patut kita bahan-bahan ni kita buat plastik ni. Plastik pula. Okey, boleh gambarkan ni? Boleh. Okey, kita kembali kepada cara nak buat bahan-bahannya. Nampaklah sini, dengan sini juga lah. Nampak senang nak Diana masak laksa. Senang ke? Saya ni cara orang-orang yang nak meniaga dan juga yang nak senang. Cuba pukul kat situ pula, kat situ. Jadi kita bersiap Saya enjoy buat bagi orang makan. Enjoy. I love to cook and I love to people makan. Macam tu lah ceritanya ya. Okay guys. Cantik dapur, alhamdulillah. Inilah dapur Ziana Ramli. Sahabat hampa semua nah. Macam tu ceritanya. Kita bubuh timun. Apa dia? Siapa kat sini biasa makan laksa sotong? Style-style laksa sotong lagu tu. Dia kena sotong kering, baru marvelous.
kepada mereka-mereka yang nak makan burger, nak makan roti john. Hari tu saya dah ajar staff saya macam mana nak buat roti john. InsyaAllah hari ni kita ajar dia pelan-pelan buat hotdog. Yalah, dia bukannya berasal, dia bukannya orang kata bukannya jenis duduk dapur kan. Tapi memandangkan sekarang ni dia tak ada kerja, dia seorang yang bertukang. Tapi Alhamdulillah dia nak belajar. Okey lah tu, cepat belajar. Saya nak bersiang ni, saya malas ni. Macam-macam pattern saya buat. Suami saya ni, saya cakap seorang ni. Mana suamiku? Daddy mana? Panggil Daddy. Yeah, hai Cinta Ayu, hai Arif. Kalau macam ni nampak terang saya. Hai Hanimawati, hai besar pahala beri orang makan ni. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, Zia cantik dapur share. Siapa yang share? Saya tunggu Hani. Apa Cinta Ayu tak share lagi cara-cara lawak asam laksa Penang. Tak share lagi, tak makawan lah. Okey. Rindulah Kak Tim Rizal Aziz lovers. Hari tu masa raya, gelak lah pula masa raya saya buat mi kari dekat fans. Seronok lah. Tapi itulah, saya kalau buat seorang-seorang yang nak saya buat apa boleh nak bersiang tu. Bercinta hampa sebab yelah kita nak basuh, kita lah nak bersiang kan. Kalau buat sikit-sikit setakat sebungkus dua tu tak ada masalah lah. Tapi kalau nak buat banyak-banyak berniaga, kena panggil staff jugalah. Sebab tu dekat Nabos Nabos nilai dengan detail saya kena cari orang. Saya boleh tolong ajar je. Kalau kita sebab saya nak buat marketing, saya nak masak tak dan apa. Okey, kepada mereka yang berniaga di bawah tu, ya, top fan yang berniaga boleh sharekan link anda di bawah tu supaya semua orang tahu korang berniaga apa dekat bawah tu hampa. Okey, telur kita boleh masukkan telur tadi. Telur tu macam tak ni je. Nah, kita masukkan telur, kita rebus sekali lagi. Dulu masa saya buat live masak di rumah Seri Kebangan, dia kata, "Kak, daripada dapur buruk dengan macam tu kan." Macam mana? Dulu rumah sewa. Lain tak adalah, lain yang tempat hutan je lah.
Saya teringin dapur yang cantik dah lama daripada dulu lagi. Jadi apa saya terang. Kan saya teringin nak dapur yang cantik dari dulu sebab saya suka masak dan saya suka makan. Sebab tu saya memerlukan dapur yang besar untuk saya tidur dekat dapur ni. Orang lain tak tahulah dia suka apa. Saya memang suka dapur yang besar sebab saya ramai adik-beradik. Kalau mereka main, mereka boleh lepak dekat sini. Kita boleh share out bentang kain tikar tu. Kan? Nampak perui kenara nanti Yayang nak kahwin ke. Fikir tau. Fikir sebab tu saya nak. Sebab tu lah bila bisa tengok dapur saya macam ni, alhamdulillah. Cuma kontraktor buat tak elok lah. Bukan tak elok, tidak kemas, itu je. Jadi kepada korang, okey, kita potongkan nanas pula. Tadi ada orang tag saya, "Kak, saya pun nak laksa. Bila nak buat mai kat saya makan?" Oh. Yes, Yazir Muhammad 2. Saya suka bagi orang makan, saya suka masak, itu je. Tapi kalau saya buat makan tu tolonglah kemas pula kan. Sebab kalau setengah orang dan korang perlu tahu sebenarnya memasak ni penat. Bagi mereka yang buka kedai makan, memang dia punya feel penat tu lain macam ya. Walaupun kita, dekat rumah kita masak, dekat kedai pun kita masak, dia feel penat tu lain macam. Lepas tu balik tidur. Macam tu kan. Yang masak sikit-sikit penat. Yang macam dulu pun saya bekerja full time pun, saya bekerja office hour 9 to 5 pun, saya akan curi masa selama sejam tu. Lunch time saya balik masak. Sebab tahu Izzat jenis makan. Hari ni saya pakai apron. Saya jumpa apron di dalam lemari. Saya pakai apron yang saya belajar makeup dulu. Di tahun bila saya belajar makeup, 2002 ke tak salah saya belajar makeup. Saya belajar makeup, saya buat rambut, saya macam tu lah kan. Lepas tu saya belajar facial. Tu cerita sebelum kahwin. Lepas tu baru ni lah saya belajar macam mana nak buat treatment untuk muka, untuk cekang muka. Tapi padahal diri sendiri pun tak pernah buat. Malahnya. Sebab tu kalau korang yang yang senantiasa menjaga keterampilan bila memasak ke, bila jumpa kawan ke, memang salute lah. Sebab orang kata apa, memasak ni, makeup ni pun passion juga. Mana suamiku? Tak mau tolong bersiap ke? Dia tinggal kita seorang lah. Lepas tu dah kata, lapar rasa lah. Ya. Sembang lah, orang tengah bersiang. Alah. Dah habis dah. Saya nak bersiang ni je. Okey. Adalah kat sini. Tengok siang tu. Nampak ke? Masak apa? Ni apa, Siti Nur Hidayah tanya. Masak laksa Penang lah. Masak laksa lah, bagi hampa makan. Saya pergi makan ke? Siapa tu? Nur Hidayah apa? Suruh dia buat bihun. Nur Hidayah, buat bihun goreng. Tak suruh buat bihun. Oh, nak buat laksa untuk hang. Tiba. Ya Allah. Untuk my baby tu. Anak I yang kecil tu. Yang cantik muka macam I lah. Yang cantik tu semua muka macam I. Sebab tu yang kecil tu muka macam saya. Ya. Macam Mami lah. Sagi, mana Ida? Sagi, nak ambil sebab nak pergi buka kedai dulu. Nak bawa hodok tak? Dah, lagi kami pukul berapa? Pukul 6 pergi ambil, pukul 4 lebih tu lepas asap, kami buka kedai di Dengkil, di Nabos Dengkil. Lepas tu pukul 6, lepas tu buka kedai, masak-masak apa yang patut. Lepas tu saya pergi Seri Kembangan, pergi ambil kek untuk Yayang adik and brownie sekali. Saya order 3 kek. Sebab apa? Saya dah biasa order dengan kek dengan cikgu Yayang ni. Sangat sedap, sangat cantik and murah, berbaloi, harga yang sangat berbaloi bagi saya. Ni pun kek ni recommend daripada Ida juga sebenarnya. Kek nak ke? Ida tanya nak ke? Nak apa tu?
Nak kah apa? Nak kah? Masak bihun pun ke? Bihun. Kita try buat lepas maghrib baby. Tak call mama kata malam ke? Kalau Ida nak buat, dia buat bihun goreng, kakak buat apa? Kalau Kak Amy pengen nak main kedai, bila nak main kedai tu, kesian kan kita tak boleh melawat apa? Meredah daerah. Okey, Ida buat bihun goreng boleh sebab kakak dah buat laksa. Lepas tu kakak buat brownies. Tanya Pak Maghrib, Pak Isyak ya. Isyak tu. Sebab pukul 6 janji dengan cikgu yang buat tu, cikgu Yayang, cikgu tuition tu buat ambil kek pukul 6. Okey. Kita siap okey, sebenarnya kalau ikutkan burger pula. Laksa dia dah siap dah ya. Dia wah, dah siap dah. Dia kuah dah, nampak kuah dia. Oi. Allah, dekat. Ni sepatutnya kan laksa ni masak semalam. Tapi semalam kita buat apa? Semalam tak berniaga sama. Tu dia, jadi kuah dah. Asam laksa saya, asam laksa Penang saya dah siap. Lepas tu hampa berisi dia punya sardin tin tu, ketui-ketui tu campur dalam ni. Dia punya masam bau nenah, semanis nenah, memanglah sangat-sangat sedap. Bukan saya nak puji masakan saya, memang saya masak sangat ikhlas untuk anda makan, terutamanya kepada hari kita nak celebrate Yayang, birthday adik, birthday si baby tu juga. Kalau Mami Ngah tahu baby punya birthday, dah lama Mami Ngah order sebab nak order dekat cikgu yang buat bakery ni 2 hari sebelum. Itu yang terlambat tu. Jadi tak apalah, kita makan. Maksudnya ada 3 kek, kita makan together dengan baby sekali nah. Ingat nak pergi kedai RM2 tu juga. Itulah semua nak pergi kedai, buka kedai dulu, nak pergi masak dulu. Mana-mana satu pun tak tahulah. Macam tu ceritanya. Okay, kita bersiang dulu nah untuk hampa makan semua. Yes, memang sangat sedap. Bukan saya nak puji laksa saya sangat sedap, tapi memang sedap. Dia nak puji berapa kali dah dia puji tu. Jadi kepada hampa yang nak saya buka kedai menu laksa, hampa-hampa kat saya akan buat. Cuma saya nak buat kat rumah aja dulu ke tapi buat kat kedai. Tengok macam mana. Kan? Sebab asam laksa saya ni memang sangat sedap. Kalau adik saya yang kila tu, "Kak tolong buat kuah laksa, Kak. Kak punya kuah laksa ni, abang saya pun kata lagu ni sedap. Hang niaga laksa aja." Lagu tu. Nanah ya hari tu sempat buat dekat arwah mak buat laksa siam. Bau bubuh daun selasih. Dia makan lah. Duduk, lepas tu dia makan lagi. Allah makan lagi. Duduk dekat sini lah, kacang. Ni, mak tunjuk. Nak duduk kat sini, mak duduk kat situ. Duduk makan kuah, makan laksa siam. Dia kata selalu kalau hari tu masa mak mai cakap, "Mak nak makan apa?" Ini kita buat nasi arak, lepas tu kita buat laksa siam, lagu tu lah. Dah mak nak makan apa kita buat lah kan. Okey, kita bersiang lah sembang apa ni, tapi tak habis kerja aku. Ni siap juga sikit. Tadi apa dah nak tutup kedai lagi? Nang itulah, nang. Hari ni hari Jumaat no. Hari Jumaat mesti teringat arwah mak ajak. Apa kita sekak lari ni, Selalu Jumaat mesti mencik bangun awal. Tak tahu apa. Hari Jumaat mesti bangun awal. Bangun tidur balik lah. Bangun duduk termenung sat. Lepas subuh tu mesti termenung sat. Teringat dia. Itu mesti ni. Sebab hari Jumaat mesti teringat dia. Hari ni sama lah hari ni pun. Kita sementara Ziana tengah potong tu. Dah laksa dah siap lah pun. Tinggal nak potong je lah sebenarnya. Cuba rasa sedap ke tak? Kekurangan apa lagi? Saya rasa dah okey dah. Dah rasa dah? Okey. Menu yang dia pulang buat je kan, ikut je lah. Okey, terima kasih kepada yang share. Yang Yazid Muhammad daripada tadi dia tengok boleh. Bagus dah Yazid. Jadi Yazid Muhammad ni tahu macam mana kejadian dia kan. Daripada awal sampai dah habis laksa ni. Sekarang nak bersiang je. Saya buat untuk adik-adik kesayangan saya ni. Sebab malam ni Kacang nak sambut birthday Yayang kat rumah mama. Nak pergi Seri Kembangan tu okey lagi. Sebab situ masih lagi boleh rentas lah. Tapi kalau nak jauh blok pada tu dah tak boleh lah. Dia dalam kawasan juga. Buat apa tu?
sekali semua kat sini. Kadang-kadang dia punya, kita berdopi dinner dengan tu, dia bukan makan pun. Kita bermanja-manja je. Kan? Kita bermanja-manja je, cabai apa semua ni. Lepas tu kalau tak ada, kita suruh mama potong. Okay. Sebenarnya ada je bihun yang saya nak buat tu. Tapi itulah hampa nak celok. Tak ada sebab nak niaga dah kan. Nak buka kedai dah, takut tak sempat. Sebab saya tengah mengajar staff masak roti john, burger special, burger crispy. Resepi ni saya buat sendirilah. Bila saya punya staff yang lama tu tak ada, sepatutnya saya buatlah sendiri punya menu. Dan itulah, kita niaga lah. Dan juga kalau korang nak, saya ada tadi Widi kata nak suruh saya buat laksa untuk delivery. Okey, kalau ada permintaan saya buat je, tak masalah kan. Oh yes, kita pergi celebrate ramai-ramai, itulah. Kali ni cikgu dia, Kak Cak, dia buat apa siap. Yayang punya kek tu ada princess lah. Dia pergi cikgu tuition Yayang, dia buat. Sayang semua kat puteri dia tu. Cuma kita dah pindah aja. Sebab dah biasa tempah kek dekat dia kan. Dia nak Frozen, si adik nak Batman, macam tu lah. Kita tengoklah apa kita bersiam dulu. Ni seronok ni meniaga. Bukan nak kata kalau masa sebelum PKPB ni seronok meniaga. Bukan nak kata seronok. Memang saya suka meniaga. Tapi saya tak boleh buat semua seorang. Penat Dan sekarang ni saya teringin macam mana nak meniaga, meluaskan lagi Nabos Burger tu. Saya tengok cara-cara marketing sekarang ni lain macam. Semua cara marketing saya kena invest. Itulah kita, tapi saya gunakan peluang menggunakan page Izzat Lazim untuk memperkenalkan Nabos. Itulah saya kena bersiang dulu. Pagi kerja saya masak untuk suami dan anak. Tengah hari saya masak macam ni lah. Hari ni saya masak lambat sikit sebab saya nak buat masak untuk keluarga makan. Nak celebrate birthday yang adik. Pukul lepas asar nanti saya akan ke kedai. Tengok budak buat kerja. Sebab sebelum itu saya ajar staff saya buat roti john. Saya nak masak apa-apa, bersiang-siang apa-apa, buka kedai apa-apa. Tapi selalunya staff yang buka semua. Saya tengok je lah. Saya pergi ajar. Sebab staff saya ni dia tak reti masak kan. Tapi dia boleh masak. Bukan boleh masak, nak belajar masak. Saya rasa saya nak pergi buat hotdog dengan burger. Hantar dia masa celebrate birthday. Tak tahu sempat ke tak. Semua nak buat menu dalam satu masa. Sepatutnya kena prepare awal lah kan. Tapi kat menu macam-macam lah. Kalau ni saya suka masak tu, masak ni. Dia makan syok. Ni kuluk dia, hampa jangan buang dah. Hampa makan. Tak potong bawang tak. Bawangnya basuh. Nanti kalau bawang tak cukup, kita ambil bawang matuk. Yayang adik kalau makan laksa dia letak apa? Kicap. Kicap sikit, kuah sikit macam tu lah.
Saya kena busykan dia ni, bukannya hampa-hampa saya tak duduk saja. Duduk saja kan dia fikir macam-macam. Oh, satu lagi perkara lagi, hari ni saya dapat terima lagi mesej orang minta bantuan. Saya tak kenal pun orang tu. Bukan nak kata. Kadang-kadang bila kes scammer ni wujud, kita dah jadi takut dengan manusia. Kau takut apa? Mereka ni betul ke tengah susah nak minta RM25, minta RM100, minta ni kan? Nak beli susu, nak apa? Korang tahu tak? Saya ni pun sama, meniaga macam-macamnya nak bagi anak-anak makan. Usahalah, meniagalah, apa-apa, meniaga online boleh. Aku gunakan kelebihan. Lepas tu saya tanya, siapa ni? Saya, dia mana? Kak Ziana tak kenal saya. Saya ni isteri Izzat Kazim ke? Sasah lah, saya kata tak. Oh, silap nombor lah ni. Kau nak apa sebenarnya? Bila saya cakap macam tu, tak cam ke saya kan? Cuma saya merayulah pada mereka. Saya kalau nak bagi sedekah ataupun sumbangan, saya make sure orang tu saya kenal. Dulu masa awal-awal PKP tu kita bolehlah bagi sumbangan. Sekarang ni kan kita kena fikir kebajikan kita sendiri, sama ada kita mampu ataupun tidak. Macam bulan lepas saya memang bagi kat golongan asnaf yang saya kenal, golongan asnaf, ustaz yang ada tahfiz semua tu kan. Cuma orang yang tak kenal pula. Orang yang tak kenal siapalah manusia-manusia itu macam tu. Okay guys, potong bawang dah. Mana suami? Kita letakkan laksa Yamin untuk dibungkus, untuk dibawa. Kuah ni kita bawa bola bekas. Okay, dah siap. Telur je. Tinggal telur kita nak rebus. Okay guys, kepada anda semua yang menonton live di page Izzat Lazim, keep support Izzat Lazim punya career, sip support Nabos Burger, sip support Zainal Ramli juga kerana segala. Saya suka, sebab apa? Kena support saya, kena sokong saya sebab saya suka buat live, bantu bagi ilmu masak kepada anda di luar sana. Walaupun saya sendiri tak pandai masak, tetapi saya rajin masak. Saya tak pandai masak tapi saya rajin masak. Faham tak maksud saya? Kita kalau rajin masak, lama-lama ni kita akan make practice every day, every time. Macam tu lah. Oh, suamiku di dalam. Tak apa, dia kat tu. Okay, kuah laksa, asam laksa Penang saya dah siap. Saya nak rasa kuahnya. Teringatlah dekat apa? Adik saya yang Kila ni, dia duk ceras kan, macam mana dia datang. Hari ni saya buat kuah laksa sangat sedap. Bukan saya nak puji lah. Memang sedap. Apa cerita? Pasal cerita okey ke? Baru nak mula je kat bawah. kat sofa kan. Mula telefon, okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita siaran lama sikit kan. Zainal hari ni dia banyak idea cakap. Okey, bagus, saya suka. Jadi bila dia banyak cakap, jadi sekurang-kurangnya apa ni kalau dia live seorang, orang suka kan dengan dia bebel. Dia bebel kan. Speaking pula Kak Ziana memang tu kadang-kadang. Siapa speaking tu? Kadang-kadang dia skipping pun, dia skipping. Saya banyak skipping. Saya banyak skipping tu dia speaking. Okey, jadi semua kita dah. Dah ni. Okey, kepada hampa-hampa semua, okey, bagi emoji last kepada saya, love. Okey, ni bahan-bahan yang akan kita campurkan dalam laksa nanti kan. Yes.
Masuk bawang, ada Cuma- nenas, ada kalau- cili, ada asam. Apa asam pula? Limau. Ada limau. Nampak? Daun pudina ataupun salad. Ikut salad tu habis dah saya makan sebab saya buat burger tadi kat rumah. Buat breakfast. Jadi kepada hampa semua, make sure like Facebook and ID saya Namos Burger dan Zainal Ramli. Make sure juga support kerja Rizal Azim. Walaupun sekarang dia dah show pun tak ada ke apa ke. Sekarang saya tak ada show. Tak apa, kita buat show untuk anda live setiap hari. Kita buat masak apa yang saya bakat, yang saya ada, saya curahkan kepada anda. Jadi kepada hampa yang suka tak suka pun kena suka lah. Dan insyaAllah dalam minggu depan kami akan review satu produk dapur. Katanya dalam Selasa akan dapat dan kita akan jual di grup masak apa tak jadi. Tapi make sure masak tak jadi. Kadang-kadang sebab apa masak tak jadi? Kita ralik sembang lama tu dia. Jadi bila kita ralik, kita punya masakan tu tak jadi. Sebab apa? Dia hangit ke, dia kering ke, dia apa pun tak tahu lah kan. Jadi kepada apa? Make sure bila first time masak apa tak jadi, make sure the next time tu baik jadi. Okey, sebenarnya masak apa jadi tu guru tu banyak bagi motivate lah. Mula-mula tak jadi, bila masak sekali lagi dia jadi ya. Sebabnya Izzat pernah masak lah. keropok hangit. Dia biasa masak Maggi kes Maggi dia berbuah ayam panas aja. Sang pecah lah kot dia. Masak bagi buah ayam panas ya. Ramai orang tengok dalam masak apa jadi. Yes, otak udang. Chinese style dia suka otak udang. Tapi orang yang ada asma, otak udang mama ada ke? Yes, mama insya-Allah ada. Mama ada otak udang. Boleh lagi. Tak apa, nanti saya call mama, saya albumi tak tahu lah dia tengah buat apa lah ni, tengah berFacebook ke, berhelah ke di media sosialnya. Saya pun tak pasti. Pada adik ipar saya bihun goreng kan, jangan lupa sagi pukul 6 kakak pergi ambil kek. Okey, terima kasih semua yang menyaksikan hari ini. Kami lambat start dan kami pun lama hari ini live sebab kita ada banyak masa dah lepas sembahyang. Jadi kita boleh dengar Ziana. Yang mana nak tahu resipi ni boleh kita akan save. Anda boleh tengok pada mula macam mana Ziana start, cara buat kuah dia semua. Lepas tu dia warna dia sebenarnya rasa tu semua dah siap tadi. Nak buat kuah tu sebenarnya yang kita highlight kepada hari ini. Jadi terima kasih, boleh cuba pada yang nak berniaga boleh je ambil resepi saya. Saya memang sharing is caring. Kalau saya sharing is caring, tapi ada orang bagi cara gaya cakap Ziana buatlah berniaga laksa pula. Ziana cakap saya dia boleh buat, cuma dia takut tak sempat. Sebab takut tak sempat dia lah kena kan. cari orang. Mana kena nak ni nak buat semua. Jadi mungkin saya akan tolong lah. Mungkin dalam musim Covid ni saya pun job pun tak apa nak ada sangat. Bolehlah tolong sikit-sikit lah. Sebab ada request saya buat breakfast dekat KLA, rumah kami dekat airport, semua buat breakfast. Tapi saya kena hantar awal lah. Jadi itulah masa saya suka tapi saya kena ada bantuan. Saya kena ada orang bantu saya sebab saya ni seorang yang pengemas. Sebab saya tak pandai sangat masak. Saya memang tak pandai masak, tak reti memasak. Jadi saya kena belajar dulu aja, memotong aja semua. Jadi lambat sikit. Bolehlah tolong sikit. Tapi kalau ada tenaga yang boleh tolong sama-sama, insya-Allah boleh je. Okey, terima kasih kepada semua. Walaupun musim Covid ni tahu memang ialah kita pun terkesan, saya pun terkesan, banyak undangan persembahan pun yang confirm tak jadi, tiba-tiba cancel last minute. Yang ada juga lah tapi tak banyak macam tu. Tapi walaupun pun saya sentiasa orang tak terima hati terbuka dan bersyukur kerana mungkin inilah dugaan bukan untuk saya saja, dugaan untuk kita semua bersama. Jadi mudah-mudahan. Dan yang pastinya sebenarnya kes Covid ini terkesan di seluruh dunia. Dan kita tidak boleh menghalang. Ini adalah bukan sahaja kita yang terasa cabaran atau risikonya, tapi seluruh dunia merasai wow, kenapa sukarnya kehidupan kita hari ini. Tapi ini yang kita kena hadap, ini yang kita kena pikul. Kita tak tahu lagi di masa akan datang apa terjadi. Kami nasib baiklah saya untunglah sebab Ziana ni dia nak juga isi masa yang ada dengan berniaga. Kami dia buat burger kan, burger saya hari-hari buat live ni, bagi cadangan buat live untuk semua sebab kita nak cuba isikan masa kita dengan sesuatu yang boleh. Walaupun ya bukannya saya pun dapat bayaran pun nak tengok live saya ni, bukannya saya dapat show. Kalau show di stesen TV, kalau Astro panggil buat live dapat juga duit bayaran, tapi ni secara percuma.
di FB kita. Tapi bukan apa, sebenarnya saja kita nak share apa yang ada, dan mudah-mudahan benda-benda ni mungkin ini yang dapat membantu kita mendapat rezeki. Kita tak tahu rezeki ada kat sini. Mungkin lepas ni sampai tengok live ni suka, dia minta telefon, yang mana suka boleh pergi beli burger kami. Yang mana tahu Izzat mungkin dah lama tak ada show, boleh panggil saya show. Mungkin dengan live ni ambil syuting. Ambil syuting ke apa ke. Mungkin Izzat boleh juga jadi pengacara. Cuma dia ada sikit cakap macam tu kan. Itulah, dia kalah. Dia tanya okey je. Saya boleh je. Saya kalau nak buat pengacara ni, saya pernah buat benda ni. Cuma bila dah berumur, dah datang bakat-bakat baru yang lebih baik dan lebih handsome, jadi saya rasa macam bukan saya lah. Tapi sebenarnya boleh je. handsome tu boleh grooming, you spend. Handsome lagi tu. Tengoklah bini pun lawa lagi. Okey. Mudah-mudahan orang kata apa, rezeki ni kita kongsi bersama. Kita doakan segala Covid ni segera berlalu. Semoga kehidupan kita kembali seperti sedia kala. Macam saya yang biasa dalam, yang kakak saya pun tahu lah, Kak Imal Azim. Kakak saya memang kenal saya. Kakak saya memang kenal saya, tahu dalam usia berapa saya datang jadi penyanyi. Saya dah korbankan masa saya jadi penyanyi pada usia yang terlalu muda. Bila tiba-tiba sekejaya saya dalam bidang nyanyian, tiba-tiba masuk COVID-19 ni 2020, dia stop semua. Terkesan juga saya. Tapi fikir nak buat macam mana. Saya bini saya pandai berniaga. Yes. Dia pandai berniaga, dia boleh fikir macam mana nak cari rezeki. Walaupun tak, orang tak apa, yelah kita tahu. Berniaga pun bulan PKP ni pun dia sebenarnya PKP ni skripit juga, berniaga pun tak juga, struggle juga. Tapi sebenarnya kita masa kelonggaran tu kita rasa macam seronok lah berniaga. Tapi dah slow balik. Kita berbagi. Tapi banyak pada delivery lah, nilai pun banyak di delivery. Doakanlah. Doakan kami dimurahkan rezeki. Di mana lepas tu saya cakap dalam live saya, korang boleh berniaga di live kita orang, WhatsApp link. Okey, siapa yang nak review produk boleh, jangan lupa boleh cari kami, boleh call kami, apa je lah, senduk mana nak berniaga boleh. Kami lepas ni ada dapat peluang untuk berniaga, nak jual beriuk, berlanga, barang mainan anak-anak dengan tim masak petik di hari ni. Kita doakan semoga menjadi. Itu salah satu kolaborasi juga. Dan kalau ada semua anda di sana ada produk nak kami tolong promote, nak tolong kami masak, Ziana masak, boleh hubungi kami. Mudah-mudahan kita saling membantu, saling melengkapi kehidupan kita untuk membantu kita cari rezeki sesama kita. Dan juga okey, boleh join saya punya geng berniaga online di Facebook group. Dekat situ korang boleh je share. Saya yang akan approve. Saya lah admin, saya lah creator. Kan? Itulah saya lah, semua saya tu. Saya kadang-kadang telefon saya jadi macam tu, dia bengong. Okey, ya, bakat baru, bakat lama. Ya, betul. Terima kasih tuan-tuan semua. Okey, sampai jumpa lagi. Apa nak cakap apa lah? Okey, terima kasih pada yang menonton live di Facebook Izzal Azim, dan saya Ziana Rabi. Saya Izzal Azim. Dan support Nabos Burger di Dengkir dan juga di Nilai. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok. Wah, salam laksa.